Berkorban atau terkorban? Minggu depan adalah fasa minggu yang boleh dikatakan minggu yang sangat kritikal, terutamanya kepada adik-adik kita lepasan SPM. Sebab apa? Sebab sekarang ni boleh dikatakan fasa yang di mana pelajar-pelajar ataupun pelajar-pelajar lepasan SPM perlu buat keputusan untuk sambung belajar. Bila kita sebut tentang sambung belajar, banyak perkara yang kita perlu korbankan. Antaranya adalah masa dan juga duit. So, bila kita sebut tentang berkorban dalam pendidikan, adik-adik kita jangan risau. Sebab pengorbanan yang anda buat itu akan dibalas balik ataupun anda akan dapat balik pulangannya apabila anda selesai menuntut ilmu. Sebab dalam menuntut ilmu, anda akan dapat upgrade knowledge anda untuk anda dapat kerjaya ataupun anda dapat buat satu perkara yang menghasilkan pulangan yang lumayan untuk anda. So, kepada adik-adik kita lepasan SPM, saya nak nasihatkan anda memandangkan hari ini adalah hari Raya Korban. Pastikan anda membuat keputusan yang terbaik untuk masa depan anda, terutama dalam menyambung pelajaran. Jangan terkorban sekiranya anda tidak menyambung pelajaran dan akhirnya di masa depan anda nanti anda rasa menyesal. So, lakukan keputusan yang terbaik dalam tempoh minggu depan untuk membuat keputusan UPU ataupun UP_TVET.